negeri lain dari Sejong yang mendigitalkan beca ni, satu negeri saja. Mana lagi? Negeri Melaka lah satu-satu negeri yang telah mendigitalkan industri beca. Tak ada negeri lain yang mempunyai sektor beca ini yang masih lagi aktif sehingga hari ini. Bukan saja Pulau Pinang yang telah hampir pupus dari beca, tapi Melaka telah meraih perhatian dengan kehadiran beca-beca yang begitu unik untuk menarik para pelancong dan kanak-kanak. Semua penarik beca telah pun kita digitalkan. Hasil daripada penjitilan ini, kita dapat menghasilkan penarik-penarik beca yang berdaftar dan penarik-penarik beca yang tidak berdaftar. Hasil daripada itu, Melaka telah dapat membersihkan daripada penarik-penarik beca haram kepada penarik-penarik beca yang berdaftarkan dalam Malaysia. Booking melalui QR code yang ada pada setiap penarik beca. Jadi untuk Sejong, kita telah menomborkan semua penarik beca ini dari nombor 1 sehingga nombor 278, dan kita telah berikan kepada 3 zon, dan mereka-mereka ini telah meraih pendapatan lebih daripada 5 ke 6 ribu sebulan daripada hasil pendigitalan ini.